Halo korang. So kembali lagi dalam channel ni. So hari ni kita nak cubalah kan, orang kata nak cuba test kita punya intelligence ataupun pengetahuan ataupun IQ kita. So kita akan main satu game yang bertajuk Miss Lemon. So tak silap aku, apa yang aku nampak daripada orang kata, Miss Lemon ni dia macam dia akan bagi kau soalan susah dan you know, kita pun excited nak tengok kita ni lembab ke pandai kan. So kalau korang dah ready, duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Oh, hello there, and welcome to my class. It's Hello. a place where I Hello, Miss test young Lemon. minds like yours Hello, Mummy and Lemon. try to find out how smart people can actually be and reward Okay. them if they are worthy. So, let's find out how smart you really are. Reward untuk good Let's boy. get started. 19 tambah 11. Okay, 30. You Yeah. are right. Let's Mantap continue. kan. Fast hand. Kosong. You are right. The next problem Okay, is nice. Okay, 30 tolak 8, 22. good job. Name. Next up, I'm him. 21 tolak 21. awesome. Next up, 24 tolak 0, 24. good job. Bro, Let's I'm him, bro. continue. Bro, I'm him. I'm Awesome. him, bro. The next Tak salah pun. problem is 17 tolak 12, 5. good Damn. job. The next problem is Okay, 23 tolak 21, 2. awesome. Next up, Okay, 8 tambah 21, 29. good job. Next up, Kenapa? Kenapa You time are right. apa orang kata that's all for now. time Let's edition continue aku after susah you nak get buat. some rest. See you soon. Okay. Welcome back. Let's continue. Hai. The next subject is Okay, next subject. geometry. Damn, geometry. Damn, ox. Apa benda ox? Hah? Aja, okay, aku tak tahu. Serius. Aku tak tahu. You are so slow. Let's continue. Okay, berapa kotak? 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8. No. The next Nice. problem is Berapa teruk gila? 1, 2, 3 3 kan? that's wrong. Damn. The next subject is Ya, aku teruk Memory. gila tu. Memory, okay. Petak-petak segitiga bulat. Okay. What was the What was the pattern? Maksud? Oh. Okay. awesome. Next. Ya. Okay, yang ni kita boleh. Yang ni kita boleh. Tadi tu macam tak jawab apa sih? Aku tak tahu. So, yang ni yang tukar. What was the pattern sequence? Okay, ni yang tukar. Okay. Awesome. Next up. Okay, bulat, segitiga penuh, petak. Okay. Bulat, segitiga penuh, petak. Yang ni bulat. Ni segitiga. Yang ni segitiga penuh. Petak. Your time is Kenapa up. aku tak petak? Aku tak Next. boleh nak tukar. Okay, petak, segitiga, bulat, petak. Okay. Okay. Petak, segitiga. Damn. Bulat, petak. You are right. Oh, The so next maksudnya tak subject perlu is- pun. Okay, faham. Math. Okay, Matt. Ni, kita punya subjek. Sebelah. Sebelah 10, 150, 165. Good job. Next. 811, 88. Good job. Next up. Okay. Dia dah cepat. 60 tolak 4, 16. You are right. Next. 7 tolak 15, 70, 105. Good job. The next subject is attention. Attention. Okay. Okay, aku nak tahu attention apa. Okay. A. You are right. Okay. The next problem is A. awesome. The next subject is Jom. Geometry. Damn. Bro, jangan bro. Jangan. Kau benci aku kan? 1, 2, 3. 4 ke? that's wrong. Bro. Let's continue. Bro. Relax. Aku tak nampak. Bocor. Relax. That's wrong. Bro. Okay. Dia main That's cheat all tu. for now. Let's Tiap tu budak continue ni. after you get some rest. Mami See you Lemon ni. soon.
So kita boleh beli item kat sini. Hammer, small and handy disposable hammer that will make any time consuming much water. Small and handy disposable. Aku ada 100 part lagi. Small and cheat sheet, small pill that contain a lot of useful and irreplaceable information. Edit pill, a couple of pretty pill that will make. Oh, okay. So aku rasa kita perlukan ni. And then, ada kunci 250. Mahal gila. Okay, aku nampak artifact kat sini. Okay. Damn, 100. So kita ada 88. Apa boleh kita boleh? Pretty small that can generate zeros and place where they shouldn't be. Pretty small devices that can generate zeros and place where they shouldn't be. Maksudnya aku tak faham. Aku perlukan benda lain ni ke? Aku rasa macam aku perlukan. Sebab aku tak tahu. Sebab aku rasa dia macam makin susah. Tak apa. So kita ada ni. Seram dulu aku tengok Mami Lemon ni. Okay, so kita hari ketiga ke? Welcome back. Next. Let's continue. The next subject is Okay, please jangan geometry. Memory. Tolong jangan geometry. Okay, ni segitiga. Petak. Okay. Bro. Petak. Segitiga. Petak. Bro. Okay, tak. Sekarang ni. Okay. Bro, macam mana aku? your time is up. Next up, Okay, petak bulat, petak segitiga. Okay. Okay. Petak. Okay. Petak bulat, petak segitiga. you are Damn. right. Next, Okay, nice. So bulat segitiga, petak. Okay. Bulat segitiga, petak. Bulat segitiga, petak. You are right. The next subject Okay, is next. attention. Okay. Okay, okay, A. You are right. Next, Okay, A. Damn, bukan A. B. awesome. Next B. up, Nice. No, A putus. B putus C. good job. The Nice. next problem is Okay. So A sampai. good job. Let's I'm him, continue. bro. Kau biar betul, bro. Aku tak nampak tu. Bro. Macam mana aku nak? Bro, macam mana aku You nak are dia? so slow. Let's continue. Dia cari pasal betul lah. Awesome. The next subject is Jahat gila siap. geometry. No, geometry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good job. 6. Next up. Okay, segitiga. 1, 2, 3, 4. Please. No. Next No. up. Okay. 2. No. Bro. This is awful. Just terrible. Kenapa tu? Your results are so horrendous. But I shouldn't Dan aku blame you for that. Jangan kau kacau right? macam mana aku nak buat? No, you should. Kenapa tu? This human No. is pathetic. Just No, ruthless. Mami What are Lemon. you even capable of? Oh, Mami Lemon. I know. Relax. Let's play a game. Oi, A very simple one. It's called rock, paper, scissors. The Rock, paper, rules are scissors. simple. Rock beats scissors. Scissors beat paper. Bro, and aku- paper beats rock. Each of us will choose one of aku these. memati-matian main rock paper scissors je. Simultaneously show each other what we have chosen. So, here is the deal. We will play 3 times. If I win you Okay, one 3 time, kali. I will cut off your left hand. Bro, If I win serius 2 ah. times in a row, I will also gouge out your eye. And if I win 3 times in a row, I will also kick you out of this game forever. But if you will beat me even once, I will take back all my words and leave you alone. Sounds good? Okay, so- let's start. So basically kalau kita menang, kita boleh kalahkan dia lah. Please.
Bro. Penipu gila. Kau main cheat kan? Here goes your hand. Macam mana aku nak jawab ni? Okay, so dia pilih scissors tadi. So mesti dia agak-agak macam ni. So aku akan pilih scissors. Tetap. Bro. Main tipu siap, main cheat dia budak ni. Here goes your eye. Aku dah tak nampak dah apa aku ni. Ambil batu lah. Apa benda pun aku tak tahulah. Lantak dia lah. Tak boleh ke aku nampak? Aku tak nampak. Well, that's 3. Bro. Okay, next game kita ada father figure. Okay, so kalau korang yang tertanya kenapa macam mana game tadi habis ending, so basically game tu hanya benarkan korang main sekali saja. So kalau korang dah game over tu memang game over lah. Aku dah cuba restart banyak kali, so tak boleh. So aku rasa tak puas hati, jadi aku akan terus main game ni lah. Okay, so kita ada kartun apa ni? Kartun 80-an. Actually kartun-kartun macam ni best tau. Kalau dulu lah, kalau dulu korang tengok macam Mickey Mouse dulu-dulu, atau apa ya? Apa? Cuphead apa aku tak ingat. So Kenapa ada jump scare begitu? Dia cuma cerita je kan. Okay, so gerasi ni kejar orang tu. Okay, dia berpusing-pusing macam tu. Okay, so dia jatuh dalam api. Aku tak tahu apa cerita tu maksudnya. Okay, I woke up at 2 p.m. I was hungry. aku cakap macam orang dewasa. Okay. Okay, aku lapar. Mak, saya lapar mak. So aku tinggal seorang ke ni masalahnya? Bro, apa tu? Nak berasrama pun diam lah sikit. Bro, ni pukul 2 pagi bro. Ada apa ni? Ish, kita lapar. Kita masak apa ni? Ulala, kita ada apa tu? Macam Maggi dengan dumpling. Lepas tu kita kena buat apa? Microwave. Okay, macam biasalah kita microwave ni dah lah ni. Tak relax tu. Apa bising sangat tu? Apa tu? Apa benda dia cakap aku tak ada cakap. Dia kata mungkin dia nak tengok TV sambil. Okay, aku tak tahu aku kena buat apa sebenarnya. Okay, aku kena makan dekat ni ke dalam bilik. Tengok punya mak ayah. Daddy is yelling, I'm scared. Okay, apa yang kita sembunyikan? Ayah, jangan macam tu. Ya, tu makanan saya, ayah. What the dog doing? No, dia macam menari. Kenapa ayah tu? Kenapa ayah berhenti? Ayah. Saya tak di bawah katil ni. Jangan tengok. Saya dekat luar. No, ayah tahu. Okay, dia kata don't take too long. I wanted to watch TV with you. Kereta sikit so kereta kita Okay, don't take too long. I wanted to watch TV with you, Daddy. Take care of your mother while I'm gone. Okay. Tak. I didn't realize at that moment,
But my daddy was gone for real. Bro, dia cari susu ke bro? Dia pergi mencari susu tak kembali. Oh daddy, daddyku tak kembali. Bro, aku kat mana ni? Hari ni aku banyak betul cakap bro. Okay. Hai. Tak perasan ke? Kau siapa ni? Hello? Hai. Cut the shit. You got what I want? Alright, let me take a look. Hands product. Looks pretty good. How much do you ask for it again? 200. 200. Kau jangan nak tawar dengan aku. Aku punya barang top premium, kau tahu. Kau jangan nak tawar dengan aku. Kalau tak, hilang kau nanti. Bro, It was cheaper last time, kid. kita kena buat apa untuk kita survive Dunia sekarang dok baik-baik bro. I'm sorry but I really need the money. I don't give a rat ass, kid. I have 100. Take it or leave it. Bro, aku dah cakap 200 kan. Kau pahal. Kau asal nak ni lagi, nak negotiate lagi. Benda ni unnegotiable, kau tahu. Fine. Aku bagi kau satu ni je lah. Satu cebis je. I wanted to take a shower when I got home. Ini bukan rumah kita yang lama ke? Oh, betul. Sebab bro, apa pasal toilet kita berdarah macam ni bro? Siapa cirit ni bro? Oh, so aku kena cleaning dulu ke? Bro, benda dia tak cakap apa-apa doh. Aku tak tahu nak buat apa. Okay. Weh. Damn bro. Relax lah. Letak macam nak gaduh. Okay, macam biasa aku mandi. La 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 la. Sabun di bilik mandi. Sabun di luar mandi. Sabun dalam bilik. Tak tahu dalam bilik ada siapa. Damn. Benda ni VHS tape ke ni? Siapa hantar ada alien ni datang rumah aku. Okay. Siapa tu? Siapa tu? Bro. Bro, I got the cheese bro. Kenapa tu sampai kita ni? I need to confront my mother. Yes, mother. So, where's my mother? Dalam bilik ke? Mak? Mak ada benda nak cerita dengan kita ni. Mak okey, Mak? Mak. Mam? Mak. Moh. Kenapa moh? Tak, kita memang kena. Dia shush. I'm so sorry you had to find out this way. I wish I could have done something differently, but I couldn't. Her fate wasn't nearly as bad as it wolf. Kenapa aku ni pelat ni hari ni? Her fate wasn't nearly as bad as it wolf. Been if your father got to her. Love, mom. Okay. Bro. Woi, siapa berperang kat luar tu? So aku rasa kita grieving kita kehilangan ibu, kita kehilangan apa. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Biasalah kita ni. You know, bila kau kehilangan someone yang kau sayang, even though kalau diorang macam tetap, kalau diorang sakitkan kau rasa macam kau kehilangan something. Macam aku cakap, kau kehilangan something yang terlalu orang kata mendalam. Benda siap. Nah, TV ni terbalik rupanya.
Damn. Kita betul-betul rasa kehilangan sampai macam ni sekali. Okay, so kita kena buat apa ni? Bro, sampai kau dah tak boleh bezakan bilik kau dengan peti sejuk pun jadi teruk lah ni. Semacam aku cakap lah apa aku cakap tadi. So bila kita kehilangan seorang tu kan, rasa perit tu terlalu sedih lah. Bro, aku nak bercerita dengan audience aku. Okay, kita kat mana sebenarnya ni? Hello? Hello? Bro, siapa desah macam tu kali ni? Bro? Hello? Hello? Apa benda ni? Kenapa gelapnya masa depan aku ni? Ini kan masa depan yang aku pilih. Hello? Hello? Apa hal jadi macam ni? Hello? Okay, aku dengar orang nangis. So aku rasa aku yang menangis. Tapi aku tak tahu sekarang ni kenapa. Like aku sangkut kat sini ke? Aku nak buat apa ni? Oh, okay, so basically kita dah tak ada tujuan hidup Damn. In honor of those who didn't make it. Damn. Even kalau game ni pendek sekalipun, dia boleh tunjukkan kau tau. Like, if you become a parent, never neglect your kids lah. Like, especially bila diorang cuba untuk, cuba untuk grow older, cuba untuk be happy with their life kan. Even though aku tak ada anak lagi, so tapi aku rasa aku boleh catch lah apa ni. Sebab kalau sedangkan kau tengok ayah dia hilang, mak dia hilang, buatkan dia tak ada rasa dunia tu tak ada apa-apa. And jangan lupa kalau korang ada orang sekeliling korang yang rasa macam ni, like korang nampak dia lain, rasa dia orang feel different lah, macam dia orang sembunyi sorang-sorang while dia orang dulu orang yang lain daripada yang sekarang. So aku sarankan never neglect orang ni. Sebab orang kata emotional pain ni, ataupun orang kata emotional health ni lah kan, ni bukan main-main korang Okay korang, itu saja 2 game kita untuk hari ni. So if korang suka, jangan lupa subscribe, like dan komen. So itu saja from Zeno out. Zeno is him.